Awak still kat sini lagi, Waida. Ikutkan hati. Susah saya memaafkan awak. Tapi sampai bila kan? Tak ada siapa pun yang akan bahagia hidup dengan dendam, dengan amarah. Saya nak minta maaf. Sekali lagi. Kat awak. InsyaAllah. Saya cuba lupakan. Saya tak anggap awak musuh. Awak ni pengalaman yang datang dalam hidup saya. Sekarang, saya nak pulangkan balik kekasih hati awak yang saya simpan selama ini. Terima kasih. Pinjamkan saya kekasih hati awak lebih dari 5 tahun. Saya bahagia. Apa yang berlaku seterusnya terpulang kepada anda. Elevate. Layari pautan di profil.